Nak simpan emas tapi rasa tak ada bajet, sebenarnya boleh mula dengan cara yang disediakan oleh Public Gold melalui akaun Emas Gap. Dalam akaun Emas Gap, kita boleh simpan sikit-sikit ikut kemampuan dengan minimum simpanan RM100 sahaja. Kalau ada duit lebih, boleh simpan lebih. Ikut bajet masing-masing. Yang penting, tiada komitmen bulanan. Maksudnya, kita boleh beli bila-bila masa dan tiada tarikh luput. Walaupun lama tak buat pembelian, akaun Emas Gap kekal aktif. Akaun Emas Gap ni sebenarnya hampir sama seperti akaun bank biasa. Bank kuning, bank merah, bank biru. Biasanya di bank kita simpan duit, manakala di akaun Emas Gap Public Gold, kita simpan gram emas. Sebagai contoh, jika harga semasa 1 gram emas ialah RM620, selepas pembelian, jumlah gram dalam akaun akan bertambah secara automatik mengikut jumlah belian. Bila gram dah cukup ikut sasaran, kita boleh keluarkan emas fizikal dalam pelbagai bentuk yang kita mahukan. Kalau risau simpan emas fizikal, takut hilang atau takut emas boleh disimpan terus dalam akaun Emas Gap, tiada cas upah simpanan dan tiada had maksimum jumlah emas simpanan. Dalam akaun Emas Gap juga, emas boleh dijual melalui aplikasi sahaja. Jika nak gadai, tak perlu pergi arah nu, boleh gadai melalui apps Public Gold dan duit akan masuk terus ke akaun bank anda. Semua ini sangat mudah. Untuk mula simpanan emas, boleh rujuk pin video saya, post tutorial cara daftar akaun emas di Public Gold.